bus Perak. Boleh support tak? Macam nak buat? Stress tak? Kat sini ada jalan tikus ke? So aku jalan untuk jalan kaki. Jalan tikus untuk jalan kaki. Banyak ah, kau pernah try tak? Ini kan tikus. No, hiking. Bukan selalunya space. Kalau dia dekat simpang kan ada kalau dia bersih. Kau rasa kalau kita tut dekat situ kan, kau rasa ada tut rasa. oh, mungkin tut-tut tak ada. Lepas tu kena gila. Lepas ada apa? Ada jalan. Jalan ni teruk. Kalau nak jalan kaki lah betul. Berapa lama tar dia? Tak ada. 1 kilo ada? Aku masuk separuh je itu. Tu pun dekat 500 meter. Tapi tak patah balik. Tapi aku nampak jalan ni panjang lagi. Kau patah balik? Kau patah balik kita tak patah balik. Kalau kau tak habis explore, kita tak boleh nak borak dah. Sebabnya dalam map jalan tu tak wujud lagi. Tapi ada jalan. Sebenarnya jalan ni pun tak wujud lagi kan? Jalan ni wujud. Depan tu tak wujud. Tapi ada. Panjang. Cuma dalam map tak wujud. Kat sini ada pokok Tunggak Ali tak? Tunggak Ali? Tu kita boleh buat bisnes. Kita bagi tahu tempat anti Cina datang tau. Oh, ginseng eh? Sorry dah salah. Cakap Tunggak Ali. Oh. Itu rumah apa? Tempat 916 okey lah. Tak, rantai je. Okey lah, bawa balik satu. Tak ada luar. Cukup mas pilih. Lapak hati. Okey lah, lepas tu bagi 5 lah. Bagi Zanu 4,000 tu. Habis tu nak makan apa? So di garis sendiri lah, kita penat-penat lah. Tu suara aku. Ya? Ya. Nanti ada apa ni? Oh, lupa. Stop dulu dah. Ada tak? Ada bangku apa? Okay guys, sebenarnya jujur tadi kan. Jujur tadi yang time kita nak sesat tu, korang panik tak? 30% je. 30%. Hafi? Aku memang ingat kita salah jalan. Aku tahu kalau Hasan dah Bangku dah 100 kot. Aku nampak dah muka dia gelabah. Hadi tak Andi kan? tu aku ingat Hadi jambatan tau. calmest person. Aku 10 sebab aku tengok Hasan dah panik. Aku cakap sampai tanya cakap dengan Hasan, San, relax dah San, relax. Kita tak fokus lah. Aku tak boleh kalau aku takkan panik kalau kawan aku tak panik. Dah talent. Bala-bala. Tapi dia sibuk. Jadi tak fokus tau. Tak kuat. Aku kena hati banyak pak rantai kain tu. Apa yang pakai siku ni? Dia tak bagi kaki ayam. Oh ya. Untung lalu guys. Dia nak beritahu tu hati-hati. Okay guys, sekarang kita masih lagi di view tanah perkuburan Cina. Dan siap. Kalau lalu kat tempat kubur ni pijak. Pijak kubur lah yang tangga. Memang lagi buat ni. Kat tiap kubur. Aku mana aku. Oh, gila tengok ni. Dadak tu juga. Bateri 10 tu. Kenapa? Bateri 10. Kenapa?
Bateri. Bateri apa? Ni. Ya. Iyalah, cepatnya. Biar. Ya. Ya. Sampai 3 lagi. Okay guys, kita dah melepasi kubur Cina guys. Oh dah tak ada apa dah guys. Just sekarang nak turun je. And this wrap. Bye. Ya, kita ambil view sikit-sikit lagi lah before before kita turun, kita tunjuk view sikit-sikit lah. Pagi view lawa. Siang. Okay guys, disclaimer kita record tanah perkuburan Cina ni bukan untuk menjatuhkan satu agama Okay guys, korang dengar? Diorang baik jangan risau. Oh, kita dijemput dengan gonggongan anjing. Inilah aku. Kaki tangan aku dulu. Kenapa tutup? Bye. Thank you guys. Semoga yang tinggal di sini yang kita pergi, kita yang pergi. Aku dah atas sana. Kenapa ni? Tadi? Kalau ada di atas. Oh. Ya ada. Tak boleh anjing ni mengaum. Menganjing, menggonggong bodoh. Mengonggong. Tak boleh duduk atas ni. Ya. Aku nak bela sekejap. Tak kejap. Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey, nice. Itu pengalaman seram aku pertama. Tak pernah ada. Abang tu yang seram tak pernah ada. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching. Buat apa tu? Bukan tu. Don't forget Bukan nak mencabar benda tu lah. Tak lah. Tapi memang nak merasa lah suasana hutan. Tapi kalau benda tu muncul, rasa bonus lah. Jangan lupa datang tengok kat kita punya YouTube channel Aku. Hadizau, okay? Swipe. Oh, aku siap. Tanpa simpati di hati, ingin rasanya. Oh, kau dah end dah? Belum. Nampaknya kita ada hobi baru guys. Kita cari tempat yang betul.